kita keluar lagi. Kita pergi iftar. Tapi this time kita tak pergi kedai. Kita pergi berbuka dekat masjid. One of the famous masjid juga sebab dia baru, which is Masjid Habib. Wow. Mana korang? Buka mereka lagi. Ada tak ada lah. Masa saya terus tu jambatan ketiga. Tahu Syuan tak pernah pergi pun. Malam nampak pun. Oh, saya malam-malam balik saya. Oh, dia tu. Wah, oh tu cantiknya. Orang pegang apa lah? Lah FOMO. Masya Allah. Kita dah sampai. Tengok aku. Mana? Kita dah sampai. Masjid Habib. Tengok ada orang matching-matching. Diorang tak pula. Oh. Parah. Matching. Masuk. Bagus, isi dengan Farah. Tak pakai gadget. أشهد أن لا sebab aku hitam kan nampak muka aku putih sangat. Wow, siapa sebutnya dia orang. Dia nak ambil gambar pula.
Dan kita nak ambil gambar. Tak nampak. Sebab Nampak ha. betul lagi. Aku tak nampak. Okay lah. Wow, I jadi vlogger. Mana? Oh lah. Lah sampai sini ya. Menikah saja. Ayu kita yang kata. Ayu cakap marah. Kau bagi nak Petronas. Kalau kita pergi mana korang? Kita nak ke mana? Makan. Hari ni po. Apa nama kedai tu? Hari ni po. Hari Ibu. Hari Ibu. Pagi. Hari Ibu. Sama cek Pia. Hai. Cek dah lagi. Yang lain di belakang sana. Kita orang lagi murah. Murah di sebelah. Cari parking je dah berapa bilik. Sini. Makeup je. Nampak ke? Oh, selfie. Clock. Tak ada. Nak handphone. Sakit ke apa lain semua? Oh, faham? Cepat kalah lah. Okay, faham? Kita nak buat taste test. Macam biasa, macam ni. Apa nak macam? Minum macam tak? Siapa nak kek ambil? Tak boleh lah.
Assalamualaikum. Raya. Salam semua. Hai.